Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada sahabat-sahabat dan kawan-kawan Mak Tok. Aktiviti Mak Tok pada petang ini ialah nak mengubah anak pokok matahari yang di dalam ni. Oh, Mak Tok! Setelah 2 minggu Mak Tok pindah di dalam bekas kecil ini, sekarang Mak Tok nak pindahkan di dalam bekas ni pula. Semua ada 8 bekas kawan-kawan. Mak Tok guna tanah kompos penuhnya kawan-kawan. Yang telah Mak Tok campur dengan sekam padi kasar dan sekam padi halus. Kalau kawan-kawan nak senang, belilah tanah kompos dah siap dicampur. Orang dah subscribe pun. Untuk tu kali. Sekarang Mak Tok dah siap tanam 8 bekas pokok bunga matahari. Sekarang Mak Tok nak berbaja. Baja ni kawan-kawan, ada warna pink, merah dan hitam. 3 untuk daun, akar dan bunga. Kawan-kawan buah 2 minggu sekali. Tabur keliling kawan-kawan. Baja ni kawan-kawan, baja bunga, baja akar dan baja daun ada dalamnya. 1 sudu besar, 1 sudu makan tu lah kawan-kawan. Tenang. Bubur 2 minggu sekali. Lepas tu seperti biasa kawan-kawan siram. Bunga matahari memerlukan air yang banyak kawan-kawan. Kalau musim panas jurulah pagi dan petang. Lepas 3 minggu kawan-kawan, pokok bunga matahari Mak Tok ni kawan-kawan sudah mulai mengeluarkan kelopak-kelopak. Banyak juga kawan-kawan. Tengok hak ni dah mula nak keluar warna kuning kawan-kawan. Tapi belum kembang sepenuhnya lah. Banyak kawan-kawan. Tengok kawan-kawan, sini ada, sini ada, sini ada. Tengok ni dah keluar kuning sedikit kawan-kawan. Semua keluar bunga kawan-kawan, tengok. Maknanya selepas 1 bulan 2 minggu, 6 minggu lah, pindah ke dalam bekas toncat dan polybag ni, dia mula keluar bunga dah kawan-kawan.
Cantik kan kawan-kawan? Kawan-kawan, pokok bunga matahari matuk dah banyak dah berkembang. Cantik kawan-kawan. Boleh kata hampir semua berkembang. Tinggal yang tak berkembang 1, 2, 3. Oh, banyak lagi. Kecil-kecil cabang-cabang dia. Cabang utama semua dah berkembang kawan-kawan. Jadi bunga juga ni, cabang-cabang ni. Mana tahan lama lagi lah kawan-kawan. Setelah 2 bulan kawan-kawan, tengok bunga matahari matuk dah kering. Mula-mula duduk belah sana kawan-kawan. Tapi bila angin dia suka tumbang, Mak Tok risau kot dia tak dan dia nak kering jadi benih. Tengok Mak Tok angkat buah kat tepi pagar ni, Mak Tok ikat lagi kawan-kawan. Supaya tak tumbang. Tidak, dia terbalik. Angin kuat. Ni Mak Tok nak ambil benih. Tengok kawan-kawan, dia dah kering. Cukup kering dah. Elok dah ni nak buat benih. Tengok kawan-kawan. Banyak biji ni. Satu ni pun beratus ni. Jadi ke semai jadi anak dia. Dia. Biji. Tapi dia jenis hak kecil kawan-kawan. Bukan hak besar macam koci tu. Ni benih dia. Banyak ni kawan-kawan. Ni lagi. Banyak. Kecil-kecil Mak Tok tak mau ambil lah. Ambil yang besar-besar. Ni tak cukup kering lagi. Kering dah ni. Oh. Ni kena ambil dari belah sana ni. Ni tak cukup tua lagi. Ni tengok di sini. Ni dia dah cukup tua ni. Ni tua dah. Ni lepas ni Mak Tok nak tebang je lah ni. Banyak dah benih ni. Itu kecil-kecil. Banyak kecil-kecil. Tapi kalau kita tak ada benih, kita ambil dah juga. Kawan-kawan. Tapi Mak Tok ni dah banyak. Ya. Saya tunjuk satu. Ada satu bekas lagi. Nampak kawan-kawan. Ni pun Mak Tok tak kutip habis lagi ni. Ada yang tak berapa kering lagi. Kecil-kecil tak ambil.